كان صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما قط، كان إن اشتهى وأكله وإلا تركه. وهذا إذن من بديع أدبه عليه الصلاة والسلام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela ataupun mencemuh makanan seumur hidup baginda. Apabila baginda suka sesuatu makanan itu, baginda akan makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan tinggalkan makanan itu. Maka ini menunjukkan ketinggian adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل ولا يذم من المباحات لا فراشا ولا وسادة ولا شيء من هذه الأمتعة ما دام لا يخرج عن المباح فلا يذم شيئا صلى الله عليه وسلم. Bukan sahaja makanan, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela ataupun mencemuh apa sahaja, sama ada bantal ke ataupun tilam ke ataupun apa sahaja, tidak pernah dicemuh oleh Nabi SAW, asalkan perkara itu perkara yang mubah, perkara yang diharuskan, yang tidak dilarang oleh syariat, maka tidak pernah dicemuh oleh Nabi SAW. وهذا هو الهدي الشريف الذي تكون به الطهر للباطن أو علامة طهر الباطن والأدب مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. Itulah sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia melambangkan kesucian dalaman kita, dan ia juga merupakan satu adab terhadap Allah Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. فمن مخالفة السنة والخروج عنها إلقاء الكلمات على أذم شيء من الأطعمة أو الأشربة ما لم يكن محرما ولم يكن، فذمك إياه دليل على خبث في باطنك وسخ في ضميرك. Apabila seseorang ini biasa mengeluarkan kata-kata cemuhan, mencela kepada makanan ataupun minuman, asalkan makanan itu bukanlah makanan yang haram ataupun makanan yang makruh, maka kita mencela itu, maka itu bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Orang yang selalu mengeluarkan kata-kata cemuhan, celaan kepada makanan ataupun minuman yang asalkan dia bukan haram dan bukan makruh, maka itu menunjukkan kotor di dalam batinnya, terdapat kotoran di dalam jiwanya. فالكل خلق الله تبارك وتعالى وما أباح الله لا يذم. إن اشتهيت كل، إن اشتهيت البس، إن اشتهيت اضطجع، إن اشتهيت إلا اترك، ولا تقول هذا فعل وهذا تركه إلا ما كرهه الشارع وما حرمه فهو المذموم. Maka segala perkara ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Selagi dia bukan perkara yang haram, selagi dia bukan perkara yang makruh, maka tak boleh kita mencela dia. Kalau kita suka, kita makan. Kalau tak suka, jangan cemuh dia, mencela makanan atau minuman itu ataupun pakaian, baju. Kalau kita suka, kita pakai. Kalau tak suka, jangan kita mencela dia. Ataupun hamparan, tilam dan sebagainya. Kalau kita suka, maka pakailah. Kalau tak suka, jangan kita mencela, mencemuh dia. Selagi perkara itu perkara yang diharuskan oleh Allah, bukan perkara yang haram, maka tak boleh kita mencela dia, kerana itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. فتأدب مع الله في كونه فلا تذم شيئا. ولهذا جعلوا من المبعدات يعني لا أن يسب شيئا من الكائنات ولو جمادا. Maka hendaklah kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta kita. Oleh kerana itu, para ulama menyebutkan antara perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ialah ia suka mencemuh dan mencela. Walaupun yang dicelanya itu cuma objek-objek yang tidak bernyawa seperti batu, dinding dan sebagainya, tapi itu perkara yang akan menyebabkan seseorang itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. وحتى جاء في الأثر أنه إذا لعن الأرض قالت الأرض لعن الله وعصانا له. العاصي مننا أنا ولا أنت اللي هو عصى الله ولعن عليه. كما يفعل بعض الحمقى إذا تضايق الأرض يلعن الأرض، يلعن الجدار، يلعن الجمال، ويجاوب عليك بيقول لك لا عصى لله واللي يستحق اللعنة أنا ولا أنت. هذه ما عصت ربها جل جلاله. Diriwayatkan di dalam asar
bahawa apabila seseorang itu melaknat bumi, maka bumi ini akan menjawab. Yang mendapat laknat di antara kita adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang ingkar kepada Allah, dialah yang mendapat laknat. Jawab bumi kepada orang yang melaknatnya. Sebab itu kita ada sebahagian orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, maka selalu keluar kata-kata laknat, kata-kata cemuhan, kata-kata maki daripada mulutnya. Dia maki bumi, dia maki batu, dia maki dinding, semua benda dia maki. Maka itu tidak seharusnya berlaku. Dan bila dia maki kepada benda-benda ini, benda-benda ini akan jawab. Dia akan jawab, dia kata orang yang berhak mendapat laknat di antara kita adalah yang ingkar kepada perintah Allah. Jadi kalau kita fikir antara kita dengan bumi ini, siapa yang pernah mengingkar kepada perintah Allah? Bumi dan segala makhluk-makhluk ni tak pernah ingkar kepada perintah Allah. Manusia yang selalu ingkar kepada perintah Allah. فلا ينبغي أن يسب شيئا ولا أن يذم شيئا. وعلى خصوص الطعام كان لم يذم طعاما قط، ولا يقول زاد ملحه ولا قصر ولا ما عرفتم طبخه ولا حرقته ولا، وكان ما يحب يأكل المحروق من الطعام، ما يأكل، ولكن ما يذم. Oleh itu, janganlah kita mencela apa-apa sahaja, khususnya makanan. Nabi SAW tidak mencela apa-apa pun, lebih-lebih lagi makanan. Maka kalau ada makanan tu kita tak suka, maka jangan kita mencela dia. Jangan kita biasa cakap, ini terlebih masin lah, ini tak cukup garam lah, ini hangus lah, ini kamu tak reti masak lah makanan ni, tak pandai masak. Jangan kita mencela. Nabi SAW tak suka makan makanan yang hangus, betul. Nabi tak suka makan makanan yang hangus. Tapi Nabi tak mencela dia. Nabi tinggalkan. Maka kalau ada makanan yang kita tak suka, maka tinggalkan. Jangan makan, tapi jangan kita mencela dia.